Pintu sepadan Rafah belum dibuka sepenuhnya oleh rejim Zionis. Kemah dan selimut tebal antara sebahagian barangan terpilih yang dibenarkan masuk. Gencatan senjata dimeterai antara Israel dan Gaza yang dikelola Amerika Syarikat sejak 10 Oktober lalu ada kalanya indah kabar dari rupa. Ikuti tinjauan keadaan sebenar di lapangan oleh sukarelawan Amal for Gaza, Said Azwan, Said Ali. Said Azwan sejak awal Disember berada di Mesir untuk mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza. Timbalan Pengarah Bulan Sabit Merah Mesir ERC Muhammad Muhi berkata, semua bekalan bantuan memasuki Gaza harus melalui pintu Karim Abu Salam yang bersempadan dengan Mesir. Secara purata antara 100 hingga 200 trak bantuan dibenarkan masuk ke Gaza setiap hari. We send the food parcel, tents, caravans, clothes, blankets. Blanket. Yeah. Duncan can send already the tent, everything. Yeah, now, but there is something they refused, like medical devices. Oh. But we send some medicine, they approved. Some item of food parcel they rejected, like jam. Muhammad berkata selepas menerima kunjungan hormat sukarelawan misi Amal for Gaza diketuai Zulkifli Baharum dan Timbalan Presiden Yayasan Amal Malaysia Nur Azman Ishak di Ibu Pejabat ERC di Kahirah. Misi Amal for Gaza bermula sejak 1 Disember lalu sudah menghantar 4 kontena makanan dan gandum ke Gaza bermula Khamis lepas. Selain itu, bantuan makanan dan wang tunai turut disampaikan kepada lebih 200 keluarga pelarian Gaza yang kini berlindung di Mesir.